Yang Dipertua, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada 10 orang ahli-ahli yang berhormat senata yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan dan menyentuh isu-isu di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KOSKOP semasa mengambil bahagian dalam sisi perbahasan usul menjunjung kasih dari hari Isnin 3 Mac hingga Isnin 10 Mac yang lalu. Dan dalam pembentangan ini sekiranya ada ruang celahan, saya hanya akan beri ruang kepada 10 orang ahli yang berhormat ini. Saya menghargai segala pandangan dan cadangan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dan akan mengambil kira pandangan tersebut dalam pelaksanaan program keusahawanan dan koperasi kementerian. Dengan mengambil kira perkara yang dibangkitkan, penggulungan saya pada hari ini telah diselaraskan berdasarkan 3 topik utama yang dibangkitkan, yaitu yang pertama program keusahawanan dan skim pembiayaan, kedua gerakan koperasi, dan yang ketiga perkara-perkara dasar kerajaan yang melibatkan usahawan PMKS. Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat Senata Datuk Ahmad Datuk Sri Haji Ibrahim, Senata Datuk Sivaraj Chandran, Senata Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan, Senata Datuk Sri Profesor Emeritus Dr. Awang Sarian, dan Senata Puan Nurita Suah telah menyentuh perkara-perkara mengenai penyediaan skim pembiayaan dan program keusahawanan seperti keusahawanan dalam bidang agroprona, penyediaan program keusahawanan yang menyeluruh dan terbuka kepada semua usahawan, usaha bagi membentuk budaya keusahawanan, cadangan dasar bagi memudahkan urusan perniagaan dan yang melibatkan kumpulan sasaran khusus seperti usahawan masyarakat India dan usahawan di Sabah dan Sarawak. Yang berhormat Senata Nurita Suah telah menyentuh mengenai usaha kerajaan dalam menyediakan program keusahawanan yang menyeluruh dan terbuka kepada semua usahawan. Untuk makluman hal yang berhormat, KOSKOP dan agensi-agensinya telah melaksanakan 204 program sepanjang tahun 2024 yang telah memberi manfaat kepada hampir 800,000 usahawan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, koperasi, perusahaan sosial, penjajah dan peniaga kecil serta usahawan informal. Pencapaian ini secara umumnya telah membuktikan bahawa KOSKOP telah melaksanakan program keusahawanan yang menyeluruh dan terbuka kepada semua usahawan. Dalam konteks pelaksanaan secara keseluruhan di peringkat nasional, berdasarkan laporan Pelan Tindakan Bersepadu PKS ataupun SME Integrated Plan of Action ataupun ringkasnya SMEPA yang dikeluarkan oleh SME Corp Malaysia, agensi KOSKOP bagi tahun 2024, sejumlah 325 program pembangunan PMKS telah dilaksanakan oleh 14 buah kementerian, 54 buah agensi dan 13 kerajaan negeri dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 33.8 bilion ringgit. Yang berhormat Senata Datu Sivaraj Chandran telah membangkitkan usaha KOSKOP dalam menggalakkan penyertaan usahawan masyarakat India dalam sektor pertanian. Untuk makluman hal yang berhormat, KOSKOP sentiasa komited dalam mempertingkatkan penyertaan usahawan, termasuk dalam kalangan masyarakat India yang turut merangkumi sektor pertanian moden, dan antara inisiatif yang telah dilaksanakan kepada usahawan masyarakat India dalam sektor pertanian adalah pertama, penyediaan pembiayaan oleh Tokoh Nasional berjumlah 3.67 juta ringgit kepada 131 usahawan masyarakat India dalam sektor pertanian sepanjang tahun 2024 sehingga Januari 2025. Kedua, program Business Accelerator untuk syarikat milikan India yang bersaiz kecil ataupun ringkasan program IBAP di bawah SME Corp yang menyediakan bantuan dalam bentuk grant padanan bagi tujuan meningkatkan produktiviti dan automasi yang turut merangkumi sektor pertanian pintar. Di bawah program IBAP ini, sebuah syarikat dari sektor pertanian di kalangan masyarakat India telah menerima kelulusan grant berjumlah RM26,000. Ketiga, Bank Rakyat turut menyediakan pembiayaan BR Tani, di mana seorang usahawan tani masyarakat India telah menerima pembiayaan berjumlah RM150,000 pada tahun 2024 dan seorang usahawan telah mendapat sebanyak RM500,000 di bawah program ini setakat tahun 2025. Melalui program pembiayaan Bank Rakyat Indian Entrepreneur Financing I ataupun ringkasnya BRIEF I, seorang usahawan
masyarakat India dalam sektor pertanian telah menerima pembiayaan berjumlah Rp130.000. Dan yang keempat, program Prosperity Empowerment in a New Normal for India Women dengan izin ringkasnya PEN oleh Amanah Ektara Malaysia. Program ini disediakan khusus kepada usahawan masyarakat India yang turut terlibat dalam sektor pertanian. Yang berhormat Senator Datuk Ahmad Datuk Seri Haji Ibrahim telah membangkitkan mengenai skim pembiayaan dan program keusahawanan kepada usahawan di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman ahli yang berhormat, selaras dengan dasar pandang ke timur dalam negara yang saya perkenalkan di Kuskop, iaitu untuk kita memberi fokus tambahan kepada keperluan usahawan di Sabah dan Sarawak tanpa menjejaskan fokus sedia ada di seluruh negara. Beberapa inisiatif khusus telah diperkenalkan sepanjang tahun 2024 kepada usahawan di Sabah dan Sarawak, yaitu yang pertama, program pembangunan premis tamu desa di Sabah melibatkan 59 tapak dengan peruntukan berjumlah Rp11.43 juta dan 39 tapak tamu desa di Sarawak telah dibina ataupun dinektarap dengan peruntukan berjumlah Rp6.6 juta. Kedua, skim pembiayaan usahawan tamu di bawah Tokoh Nasional berjumlah Rp3.51 juta telah disalurkan kepada 881 usahawan di Sabah dan sebanyak Rp2.47 juta telah disalurkan kepada 504 usahawan di Sarawak. Dan yang ketiga, program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP Plus oleh SME Corp telah memberi manfaat kepada 115 usahawan di Sabah dengan grant bernilai Rp8.59 juta dan 50 usahawan di Sarawak melibatkan grant berjumlah Rp4.91 juta. Selain program-program khusus tersebut secara keseluruhannya, pada tahun 2024 Kuskop melalui agensi-agensinya telah menyalurkan pembiayaan berjumlah Rp813.4 juta kepada 53.395 usahawan PMKS dan koperasi di Sabah, manakala pembiayaan berjumlah Rp1.084 triliun telah disalurkan kepada 42.689 usahawan PMKS dan koperasi di Sarawak. Secara keseluruhan di seluruh negara, sejumlah Rp9.577 bilion telah disalurkan oleh Kuskop dan agensi-agensinya kepada 333.625 usahawan PMKS dan koperasi di seluruh negara. Yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Laut Yan Chuan telah mengemukakan cadangan memperkenalkan dasar yang pragmatik untuk memudahkan perniagaan, terutamanya melibatkan usahawan PMKS menerusi perbaikan ekosistem erus niaga, merangkumi aspek peraturan, kemudahan kos, pematuhan dan peningkatan daya saing. Untuk makluman hal yang berhormat, Kuskop secara umumnya menyambut baik cadangan ini, terutama dengan mengakhiran positif pelaksanaannya pada usahawan PMKS tempat kita. Dalam hubungan ini, Kuskop sedia bekerjasama dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri bagi memberikan cadangan ini. Saya habis-habiskan yang ini. Untuk makluman yang berhormat, Kuskop telah melancarkan panduan parasasi ESG untuk PMKS yang telah dilancarkan oleh yang berhormat dalam Perdana Menteri pada bulan 2016 sebagai satu panduan kepada usahawan PMKS kita memenuhi kehendak pasaran, terutamanya di pasaran antarbangsa. Kuskop juga telah mengemukakan beberapa cadangan dan inisiatif bagi tujuan inisiatif reformasi karena birokrasi yang diselaraskan oleh Perbadanan Produk di Malaysia bertujuan mengurangkan beban peraturan yang tidak wajar pada peniaga bagi menyokong pelaburan, perdagangan dan melonjakkan produktiviti negara. Yang berhormat, ada bangkitkan dalam perbahasan koperasi nanti. Boleh yang berhormat, saya belum masuk pada gerakan koperasi. Yang berhormat Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang Syarian telah membangkitkan usaha meningkatkan semangat dan budaya keusahawanan. Untuk makluman ahli yang berhormat, selaras dengan teras dasar keusahawanan nasional 2030 atau ringkasnya DKN 2030, Kuskop sentiasa komite dalam menggalakkan usaha membudayakan keusahawanan dalam segenap lapisan masyarakat.
Bagi tujuan ini, melalui perancangan strategik Kementerian bagi tahun 2025, sebanyak 27 program pembudayaan keusahawanan akan dilaksanakan oleh Koskop dan agensi-agensinya sepanjang tahun ini, seperti program Jelajah Keusahawanan Bersasar, program dan seminar keusahawanan bersama graduan di bawah program Pro-TJ, program Tunas Usahawan Belia Bumiputra oleh ISIMIKOP, dan seminar pembudayaan dan pemerkasaan keusahawanan penjajah dan peniaga kecil, kembara pemerkasaan usahawan Bank Rakyat, dan Inscan Business Outreach. Dalam konteks pembudayaan keusahawanan melalui gerakan koperasi sehingga 30 Jun 2024, terdapat sebanyak 2.499 koperasi sekolah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, di mana SKM telah memperkenalkan program Young Entrepreneur Strive for Success, ringkasnya YES, yang telah dijenamakan semula sebagai Program Asas Keusahawanan Koperasi Aksi. Melalui penglibatan dalam koperasi di sekolah, ia boleh menyumbang kepada pembentukan minat keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah melalui peluang mengembangkan kemahiran keusahawanan seperti perancangan perniagaan, pengurusan inventory, dan interaksi dengan pelanggan. Kedua, tentang gerakan koperasi. Yang dipertua, Ahli Yang Berhormat Senata Datuk Rusni Sohar telah membangkitkan mengenai usaha kementerian dalam memperkasakan koperasi pesawah padi yang antara lain dapat menghapuskan kartel beras sekaligus meningkatkan hasil kepada petani. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Koskop melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM komited dalam membantu usaha kerajaan memastikan keterjaminan makanan negara melalui penglibatan koperasi dalam sektor agro makanan, terutama berkaitan tanaman padi. Sehingga 31 Disember 2024, sebanyak 10 koperasi terlibat secara khusus dalam aktiviti berkaitan tanaman padi. Antara inisiatif dan tindakan bagi meningkatkan penglibatan dan sumbangan koperasi dalam aktiviti berkaitan tanaman padi adalah seperti berikut. Yang pertama, menyediakan pembiayaan modal pusingan agro makanan dengan jumlah peruntukan sebanyak 100 juta ringgit. Koperasi yang layak boleh memohon pembiayaan sehingga 3 juta ringgit bagi mengembang atau memperluaskan projek berkaitan pengeluaran makanan pertanian utama, pemprosesan atau penghilangan agro makanan atau aktiviti hiliran makanan lain. Yang kedua, SKM menyediakan geran bantuan pembangunan sehingga RM300,000 kepada koperasi yang berkelayakan bagi mengukuh dan mengembangkan aktiviti perniagaan koperasi termasuk aktiviti pertanian. Dan yang ketiga, menubuhkan Federasi Koperasi Pemborongan dan Peruncitan Malaysia Berhad yang telah memiliki lesen pemborongan beras berjumlah 100 metrik tan untuk mengedarkan beras super import di bawah jenama KOP sejak 1922. Federasi ini telah menyelaraskan sistem pesanan belian secara pukal untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan harga jualan yang lebih rendah berbanding harga pasaran semasa di antara 4 hingga 5% untuk dibekalkan kepada outlet-outlet koperasi dan pelanggan. Yang berhormat ingin tanya tentang koperasi. Yang berhormat Datuk, Tanya Ketua. Saya mohon izin, saya juga antara yang membantu gerakan koperasi, Yang Berhormat. Saya cuma menyebut, hari ini kebetulan yang bertanya pun tak ada di sini, jadi bolehlah saya celah. Ya, saya cuma nak sebutkan begini, dalam banyak koperasi ini, ada satu koperasi yang saya fikir punya kengkangan yang agak besar, iaitu koperasi yang berasaskan komuniti, Yang Berhormat. Koperasi yang komuniti ini, koperasi Korea, koperasi kampung, orang kampung yang terlibat dalam ahli koperasi. Ahli koperasi ini ialah satu bayar yuran, yang kedua bayar saham. Bayar yuran RM10, nak bayar saham RM1 tu menggigil, kan Yang Berhormat. Jadi saya tengok kadang-kadang peruntukan dalam SKM bagus, banyak. Tapi tinggi nak capai payah. Nak kena dulu berjaya baru boleh mohon. Boleh tidak atas budi bicara Yang Berhormat supaya mempertimbangkan terutama sekali koperasi-koperasi yang community base ini untuk dipertimbangkan bantuan ataupun geran permulaan bagi mereka menjalankan gerakan mereka walaupun memerlukan mungkin pantauan lebih langsung daripada SKM peringkat negeri-negeri. Mohon pencerahan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya memberi respon dalam konteks kita perlu memindah rang undang-undang akta koperasi yang sedia ada. Yang antara matlamatnya adalah memudahkan
koperasi ini termasuk koperasi community, walaupun saya berpandangan semua koperasi ini adalah koperasi community, untuk memulahkan dan mengembangkan perniagaan. Dan yang kedua, untuk memperkasakan Suruhanjaya sebagai agensi kawal selia. Yang ini telah saya beri taklimat kepada ahli yang berhormat Dewan Rakyat, dan saya ingin beri jaminan di sini untuk satu libat urus dengan ahli-ahli yang berhormat Dewan Negara juga sebelum saya bentangkan orang undang-undang ini pada sidang parlimen yang seterusnya. Dan antara penambahbaikan akta ini adalah juga disusuli nanti penambahbaikan kepada garis panduan koperasi yang sedia ada. Antara lainnya mengambil kira permohonan-permohonan koperasi yang ingin memohon bantuan-bantuan yang saya sebutkan tadi. Saya ambil maklum sekiranya ada perkara spesifik tentang koperasi tersebut, saya alolokan yang berhormat kemukakan kepada saya. Yang dipertua yang berhormat Senata Puan Rita Sarimah Patrick Insol, Senata Tan Sri Datuk Lau Kian Chuan, Senata Datuk Haji Abdul Halim Haji Sulaiman dan Senata Datuk Lim Pei Hen telah membangkitkan kesan penyelarasan gaji minimum kepada syarikat PMKS. Untuk makluman ahli yang berhormat, Koskop maklum akan kesan kenaikan gaji minimum kepada syarikat-syarikat PMKS ataupun usahawan-usahawan PMKS yang sudah tentu akan meningkatkan kos operasi mereka. Dalam hubungan ini, PMKS perlu memberi perhatian terhadap aspek pendigitalan dan automasi seperti pemasaran dalam talian dalam menjalankan operasi syarikat sebagai salah satu langkah untuk mengurangkan kesan kenaikan ini dan memanfaatkan program-program keusahawanan yang disediakan oleh pelbagai kementerian dan agensi kerajaan yang mengarah kepada tujuan ini. Yang berhormat Senata Datu Lim Pei Hen telah mencadangkan agar lebih banyak pelepasan cukai diberikan kepada usahawan PMKS. Sebagai makluman yang berhormat, Koskop menyambut baik cadangan supaya lebih banyak pelepasan cukai diberikan kepada usahawan PMKS. Namun kajian berkaitan perlu dibuat bagi memastikan ia tidak menjejaskan kedudukan fiskal kerajaan. Secara umumnya dalam konteks usahawan PMKS, kerajaan telah menyediakan pelbagai insentif cukai untuk PMKS seperti kadar cukai korporat yang lebih rendah kepada PMKS dan pengecualian duty stamp kepada cukai berkaitan pendigitalan dan automasi. Selain itu, kerajaan telah menurunkan kadar cukai pendapatan syarikat daripada 25% kepada 24% bermula pada tahun taksiran 2016 yang lepas. Yang dipertua setakat ini sahajalah penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan kepada perkara-perkara yang telah dibangkitkan yang berkaitan dengan kementerian saya sepanjang tempoh sesi perbahasan usul menjunjung kasih pada mesyuarat kali ini. Saya berharap penjelasan tersebut telah dapat menjawab semua perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, dan kami di Koskop akan menjalankan amanah ini dengan penuh komited dan bertanggungjawab dalam memastikan kelangsungan usahawan PMKS dan koperasi tempatan kita. Sekian dan terima kasih.